Apakah hukum bunuh kucing? Kerana kucing itu makan anak sayang saya. Binatang, orang faham. Binatang ni ada dua. Satu dia panggil hayawan muhtaram, satu hayawan ghairu muhtaram. Okey? Biarlah pakat-pakat mengaji. Gelak-gelak juga. Hayawan yang dihormati syarak, hayawan yang tidak dihormati syarak. Hayawan yang dihormati syarak ni maknanya hayawan yang haram kita bunuh kecuali kerana kebenaran. Ada sebab baru boleh. Hayawan yang tidak dihormati syarak, hayawan yang tidak dilarang bunuh. Contoh ular yang menggigit, binatang-binatang penyengat yang gigit sengat orang, lipan. Tak, apa benda ni tu hak ekor cokeng tu, hak benda. Hak lagu still lebih pun benda. Scorpion. Bang. Nampak tak? Nah, hak tu benda yang tidak dihormati, macam mana kita dia tak gigit orang pun kita boleh bunuh. Faham tak lagi? Itu hayawan ghairu muhtaram. Okey? Babi, babi juga. Okey? Ada pun hayawan muhtaram seperti kucing. Tak, maka tak boleh bunuh. Melainkan memudaratkan, baru boleh bunuh. Seperti katak. Padahal katak Nabi kata la taqtulud dafadik. Jangan kamu bunuh katak. Tapi dalam kitab-kitab fiqh kecuali katak itu memudaratkan. Katak beracun yang gigi orang, baru boleh bunuh. Faham? Jadi kalau kucing membunuh hayawan ternakan, boleh bunuh. Tapi bila bila kita dah boleh bunuh kucing kerana kucing ni jahat, contoh. Faham? Tapi biar pun sesuai dengan kejahatan dia. Nah, jangan kucing curi ikan pula membunuh. Faham? Dan kalau memakan hayawan ternakan, mana boleh dihapuskan seperti kera dan sebagainya, betul tak? Jadi boleh tak bunuh ketika kucing tu jahat membunuh hayawan ternakan? Boleh tak? Boleh lagi? Boleh lah. Dah dia bunuh binatang, bunuh ayam, bunuh itik tak? Maka bila kita dibenarkan membunuh binatang, iza qataltum wa ahsinul qitlah. Ingat satu hadis yang lain. Bila kamu dibenarkan membunuh hayawan, hendaklah bunuh dengan cara yang elok. Jangan sakitkan dia dengan beri makan racun. Tak boleh. Faham? Contoh dalam kitab Sunan Tirmizi, siapa yang bunuh cicak sekali pukul mati 100 pahala. Faham? 2 kali pukul baru mati 70 pahala. Ini hadis. Faham? Maknanya kita pukul kok bau sekali, tak gerak dah mati. Lebih baik pada syarak. Lepas tu kalau nak bunuh jangan buat zalim. Ada orang dia dapat takat tikus-tikus yang nak dia bunuh lah. Dia pun jual minyak petrol, dia buat 2 lilin kat pintu perakak tikus. Bila dia buka perakak, tikus tadi yang basuh dengan petrol keluar tak lagi. Keluar lalu dukuk lilin sambar dak api. Nampak? Pium, firework masuk kampung. Bang, bunga api masuk kampung. Jadi nyala kawan tu, habis satu kampung berlari. Lahnya mati di ujung kampung tu. Haram, dosa besar. Kerana apa? Menganiaya binatang. Faham? Iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu dibenarkan membunuh hayawan, bunuhlah cara yang elok. Okey?